sebelum ini timbul orang kata bendera Malaysia. Dihilangkan bulan sabit, tinggal bintang sahaja. And of course lah ada kata tidak sengaja dan sebagainya. Apa rasa Tun bila Tun lihat ni, Tun? Ya, ini disengajakan. Ini bukan kesilapan, bukan mistake. Ini sengaja dibuat nak tunjuk bahawa tidak ada simbol Islam dalam bendera kita. Jadi dikeluarkan bulan sabit, dikekalkan bintang. Dan bintang ini kita lihat ada negara-negara yang menggunakan bintang saja. Termasuk negara komunis, dia cuma berbintang. 1 bintang besar, 4 bintang kecil. Yang itu negara komunis. Negara komunis semua menggunakan bintang. Jadi mungkin ada juga keinginan nak samakan Malaysia ni dengan negara komunis. Bukan tak tahu. Saya tak boleh terima bahawa mereka tersilap. Tak ada, no mistake there. It is deliberate. Nak keluarkan bulan daripada bendera bukan satu perkara yang berlaku tanpa disedari. Dia dengan sedar. Termasuk juga apabila dibubuh nama Allah di sukin. Kita tahu kita nak pakai sukin di kaki. Macam kita jijak sesuatu dengan kaki. Jadi sengaja bubuh nama Allah di sukin pasal nak jijak Tuhan yang orang Islam sembah. Itu semua deliberate. Saya ingat ada orang yang ekstremis yang tak fikir tentang sensitivity kaum-kaum lain yang berbuat macam ini. Dan kita pula kata, itu tersilap. Bukan silap, dia buat sengaja.